makan apa nampak cantik. Alamak, janganlah puji-puji saya. Saya ni manalah suka lah. Saya ni bukan lah. Cantik sangat. Sekejap ya. Saya biasa. Oh, okay, kejap lah korang. Biasa saya perlu airline sekarang. Bye. Ish, produk ni lah selalu aku dengar orang cakap tak elok. Memang taklah aku nak promote. RM3000, banyaknya. Ambil je lah. Ini dia. Nanti korang boleh try kalau nak dapatkan kulit yang cantik dan mulus. Kalau korang yang ada masalah jerawat, dapatkan kulit besar, saya ada solusi dia. Wah, Mel cakap bodoh ni bagus lah. Aku nak cuba juga lah. A few moments later. Berbumbungkan Cuba tengok dia, kenapa dia macam sedih je tu? Jangan macam tu. lantainya bumi. Saya tahu sedih ni. Tengok dong, muka saya dah merah-merah tadi. Apa kau dah ambil? Kau tak yang simpan cakap pula, dia kata elok. Dah awal, tak ada nak tetap hati pakai produk dalam lebih macam ni. Tak sebenarnya bagus. Dah dia cakap yang tu saya beli lah. Tanya awal kata dia. Asal ni Mel? Aku sedih lah. Sebab? Sebab aku dah tersilap langkah. Aku buat perkara tak betul. Aku pergi promote barang yang memang tahu tu memang tak elok gitu. Sebab dia bagi tawaran dekat aku. Rasa kau buat tak sesuai ni. Kau sebagai influencer kau kena ada integriti, jujur dalam mempengaruhi orang. Ya, aku rasa bersalah dekat orang tu. Tapi kau boleh minta maaf dalam live. Okey, baiklah, aku betulkan balik kesalahan aku. Okay, Mel. Assalamualaikum, saya Mel. Saya ingin membuat permohonan maaf kepada pengguna yang terkesan dengan produk yang saya review sebelum ni. Selepas ni, saya akan lebih berhati-hati dalam mempromosikan produk.